Tular baru-baru ni satu kejadian kecurian telah berlaku di Ili Auto Spare. Bersama kita di Vanli News, kita bertemu dengan salah seorang saksi yang berada di tempat kejadian. Jom kita temu ramah dia. Kita bersama dengan nama cik siapa? Syukri. Cik Syukri, tadi difahamkan tadi macam baru-baru je ada berlaku kecurian tadi. Boleh bagi tahu kita apa yang telah terjadi sebenarnya? Tak tahulah, saya pun tak apa pasti. Tapi tengok tadi pada keadaan dia keluar, dia masuk je kereta, dia bawa je kereta, terkona-kona tengok macam bergoyang lah. Itu kalau dia kona confirm buang ni. Kita exhaust dah out tu. Tapi boleh Cik Syukri ceritakan tak sebenarnya apa yang telah berlaku? Tadi nampak juga dia keluar daripada pintu kedai ni tadi. Dia masuk je kereta, dia terus rem enjin, jalan, tengok asap putih keluar. Asap putih keluar, tengok gaya macam yang hitam dia pakai tu tak bagus tu. Saya silap kalau tak beli ori, habis tu, overhaul kereta dia tu. Overhaul ni. Cik Syukri dah nampak ke rupa suspek tadi tu? Sebab boleh dikatakan tadi tu dekat juga Cik Syukri dengan tempat kejadian tu. Kalau ikutkan memang tak nampak dah tutup muka kan. Tapi bila dia jalan tadi tu hayang kereta nampak tadi memang confirm exhaust dia rosak tu. Dia pakai local tu, habis tu. Cik Syukri, ya betul ni, betul-betul ni. Betul lah, aku kerja spare part dah 20 tahun. Kau nak beli spare part dengan aku? Boleh? Tak beli spare part? Tak apalah, kita biarkanlah Cik Syukri menyapu. Nak ke mana? Beli spare part dulu. Beli spare part Ingat Vanli, ingat Ili, datang kat sini. Beli spare part dengan aku, cari aku. Okeylah, biar kita biarkanlah dia sapu lantak dia lah, kita tanya lain soalan ni. Kita sambung dari Seri Bentas. Ya? Rasa-rasa cik ada nampak tadi ada pencuri tadi, baru je lalu tadi. Tak nampak lah. Dia naik Azia hijau tak silap tadi tu. I pun tak tahu, tak tahu. Encik daripada mana ni? Ha? Encik daripada mana? Macam naik Pau, Patu 3. Oh ya ke? Oh memang tak nampak Tak nampak. Orang mencurigakan pun tak nampak? Tak nampak. Orang pakai mask ke? Tak tahu, I pun tak nampak. Okey, Memang tak nampak. Terima kasih.